Minggu lepas aku bersama tim Deep Hunters cuba menerjah pot ikan merah di Tanjung Lompat, Johor. Perjalanan daripada darat nak ke spot ambil masa dalam 30 minit. So sampai je di spot pertama, balingan terus disambut dengan kuat. Ini dia. Tak boleh tengah ikut. Weh, baik bending. Bending baik. Kena pula dengan Saltiga, ambil kau, senyum aja. Yippee! Oh, apa? Merah. Oh, cantik lah, senyum sikit. Alhamdulillah. Ini pun dahsyat juga. Kobia yang makan dia punya umpan. Perlawanan agak sengit antara Hakim dengan Kobia. So, Hakim ni sekarang kita dah panggil Hakim Kobia dah dia. Tak tahu ini dia cobia ke apa ni? Sampai ke depan ni dia. Apa lagi kan? Dia pakai, jangan lambat kan. Pusing kan. Tapi sayang, di hujung-hujung perlawanan tu rambut dia pula putus. Aduh, Hakim Kobia. So ini perlawanan aku pula. Aku bukan biasa-biasa. Bilang tu. Letak makan. Yeah. Ada. Aku memang tak bagi peluang punya. Nalil Banex aku. Kayuh saja. Joran bau hati steady. Angin laut kuit berambi. Hari ini kita jadi. Tali kusut aku leraikan, macam hidup bila jatuh bangun bangkitkan. Orang kata susah, aku senyum diamkan. Rezeki bukan datang kalau kita duduk diam. Mata kail kecil. So ini dia, ikan merah tanda memang sedap asam pedas on. Hasil tarik nafas, pandang jauh. Langit luas, hati pun terbuka.